Oh, jatuh pula. Okey, hari ni kita pergi ke Wan Utama ke ni level LG. LG kita mencari di mana tempat untuk surfing ya, surfing. Adakah di tepi laut? Oh, bukan. Di tengah-tengah bandar ada tempat orang menjual surfing. Boleh mencuba boleh booking di sini ya. Di Wan Utama di level LG. Belajar berlatih bermain surfing di luncur air ya. Tak perlu pergi tunggu ombak. Sini pun sudah. Apa kita buat hari ni? Kita ada isi konten quicker, ada main surfing. Siapa nanti jemputan? Sama-sama Mak. Armada Amma. Mana? So, kita benda beach boy kan, benda dia biasa. Pantai selalu main surfing. Beach boy. Okay, bos. Ya, kita lihat aksi kanak-kanak bermain sedang berlatih dengan heboh sekali. Okey, kita tengok Wanto dia dekat Wanto Berjaya. Okey, kita bersama artis kali ni ya, bersama dengan Amar pun tergolek juga. Baru duduk pun tak berjaya sekarang aksi baring sambil merekod video untuk promote apa lupa. Air mineral spritzer. Ya, ini menunjukkan aksinya. Adakah dia berjaya melompat? Mari kita tengok. Ini contoh-contohnya sebelum naik peserta kita. Ya, akhirnya berjaya Amal memegang tali dan juga adakah dia akan jatuh? Okey, kita tunggu tali untuk dilepaskan dalam kiraan 3, 2, 1. Oh, belum, masih lepas lagi. Kita tengok adakah dia akan berjaya. Okey, lepas. Oh, akhirnya Amal melepaskan tali ya. Oh, dengan bergayanya sudah. Akhirnya jatuh. Tak apa, dalam 5 saat saya sudah jatuh. Okey, itulah ini aksi moderator ya, menunjukkan aksi luar biasanya meluncur di ombak di Wan Utama. Tak perlu pergi ke pantai menunggu ombak ya. Sini pun ada ombak, janji bayar dan jatuh. Itu dia. Jangan lupa bawa kawan-kawan datang ke sini ya. Tengok aksi lagi, aksi yang luar biasa. Dia akan melompat dengan satu kaki saja. Adakah dia akan berjaya? Jatuh. Ya, jangan lupa bawa kawan-kawan datang ke sini ya. Ini pemandangan daripada atas dibuka semula belah petang malam tutup. Okey, jangan lupa jumpa lagi.